alam Melayu ni, ramai orang nak ubah sejarah kita. Jadi sekiranya dia boleh menakluki kita dan mengambil barang-barang berharga daripada negara kita dan bawa kepada negara mereka, menjadi harta mereka, tidak mustahil perkataan itu dipadam saja. Jadi di sini amat penting kalau kita boleh baca dalam Arabic text. Ya, dalam Arabic text. Kerana kebanyakan dalam Arabic itu dia masih bersih. Sebab itu saya kata saya dapat sources dari atas, tafsir, kitab-kitab tafsir. Sekiranya kita baca daripada bawah, kita mesti membaca catatan yang ditulis oleh orang tulis. Bahasa Arab saja yang dapat memberi maklumat yang betul. Ya, sesudah kita mendapat kefahaman yang betul, maklumat yang betul tentang alam sejarah negara kita, sejarah alam Melayu, kita nak baca apa-apa tulisan daripada orang tulis, kalau nak kata pun, bolehlah. Tapi bayangkan ya, kalau kita hanya baca yang ditulis dahulu, yang ditulis oleh orang, catatan-catatan yang begitu, kemudian kita tak refer catatan yang bersih tadi, kita lah malam. Kita malam. Sebab apa? Kita terpaksa mengikut. Sebab apa yang first come tu, apa yang datang first dalam mind tu, kita percaya. Itu sifat manusia. Macam mana nak hapuskan benda tu? Kita kena baca sources yang etik dulu. Sources yang bersih dulu. Itu yang saya dapat. Ya? Dan insya-Allah kita cubalah anak-anak generasi kita cuba belajar bahasa Arab supaya kita nak tahu asal-usul kita senang. Sehingga pada kita nak baca Quran dan hadis serta ulumul Quran dan ulumul Islamiyah yang lain. Kemudian yang baca, lepas tu kita boleh baca lah. Dan kita bila kita baca, datang yang kedua itu, kita sudah menjadi seorang pengkritik. Kita dah boleh kritik. Aku dah tahu dah ni. Ni cakap bohong ni.